Assalamualaikum semua. Welcome back to Sembang Pacak. Saya Anas. Saya Ismail Ciko. Saya Aiman. Saya Muhammad Faizal. Saya Fendi. Hari ini Hari ni apa Nas? Hari ni Apa kita nak sebutan apa hari ni? Hari ini kita ada topik yang aku rasa agak hangat lah. Hangat. Tak adalah hangat. Okey, Hangat. aku tanya korang lah, korang manusia kan. Manusia semua ada perasaan takut tak? Ada. Takut ada Kau rasa tak takut. jumpa sekarang ni apa? Bukan manusia lah. Tapi dia bukan manusia, dia lebih kepada perasaan lah. Tapi dia bukan perasaan. Okey. Dia bukan perasaan. Habis tu? Topik dia seram. Ui. Seram macam mana tu? Aish. Dia pengalaman Nak kata seram cerita-cerita yang kita Ya. pasal seram lah dalam hidup kita. Betul. Okey, faham. So hari ni aku nak minta korang ceritakan pengalaman seram korang. Seram Seram. Sebab kita dah kawan lama kan, tapi panjang kita lepak aku tak pernah dengar pun kita borak pasal seram. Betul tak? Betul. Betul Sebab- tak Iswan? Betul tak? Serius. Tak ada. Tak, sebab kita semua borak pacak. Borak pacak ke? Sebab tu Pacak pun dah kena. Sebab tu waktu hari tu awal-awal aku cakap ke kau apa? Sembang Pacak ni sekumpulan kawan-kawan yang tak ada hala tuju. Cuba nak buat apa? Cuba nak buatkan kehidupan lah. buat kehidupan lah. So kita bawa kehidupan kita dalam podcast ni. Hari ni kita dengar topik seram. Okay. So aku rasa kita start dengan kau dulu Aismah. Aku nak dengar. Uish. Aku nak dengar kau dulu. Aku cerita seram tu tak ada lah sangat. Tapi situasi tu ada lah. Boleh Aku tak cerita-cerita. tahu macam ni sebab Ha. macam ni lah cerita lah. Okay, dia benda ni berlaku time aku budak je, time tadika tak silap aku. Okey. Umur apa? 6-7 tahun tak silap. Tujuh dah jajah satu. Dah satu Lima enam tahun lah. 5-6 tahun. Tadika lah. 5-6 tahun lah. Okey. So time tu Kau jadi hantu. Bukan. Bukan. Kalau aku jadi hantu aku bukan orang dah. Oh, Tapi awak pernah jadi hantu kan? Nanti keluar kan? Nanti keluar gambar tu. Okey. Yang tu bukan hantu, yang tu orang mati. Orang mati. Okey. Siapa nak tahu tengoklah saya punya aku DP tersilap Instagram. lah. Okey. So benda tu berlaku malam. Malam. Time saya Tadika. seorang kat rumah. Okey, cuba cerita. Okay, time tu parents saya, family saya tak ada lah kat rumah time tu. Tak ada. So abang saya tidur, abang akak saya semua tidur lah. Saya seorang kan, time tu terjaga. Jaga. Okey. So time tu dekat Port Dickson. Kau agak kau sedar tu kau berapa? Oh, rumah kat Polisen. Dulu lah time tadika. Dulu, dah time tadika. Saya normat dulu. Oh, yalah. Sampai sekarang lah normat. Tak apa. Siapa yang tak tahu normat tu geses lah. Cuba sama. Nak menghayati seram kan. Okay, so benda ni berlaku dalam lingkungan pukul 12, pukul 1 pagi macam tu. Saya time tu tak boleh nak tidur. So saya turun lah sebab rumah time tu satu tingkat. Okay, turun bawah nak minum air. And rasa macam kat tengkuk ni rasa macam ada orang gusik. Macam ni. Tak rasa. Rambut panjang. Smart. Saya tanya, awak cakap tadi rumah awak satu tingkat. Then awak turun maksudnya? Satu tingkat, dua tingkat. Satu tingkat, betul lah. Awak sebut satu Turun, tingkat. dia cakap turun satu Ke tingkat. turun ke tanah terus? Bukan. Ha? Betul lah satu tingkat tu. Dia cakap Dua turun tingkat lah rumah tu. tingkat. Dua tingkat. Dua tingkat lah. Saya cakap satu tingkat. Awak nervous ni. Tak. saya anggap rumah tu satu tingkat. Jangan Terus salahkan saya saya. fikir, ingat ada basement ke bawah tu? Okey, dua tingkat. Okey. Next. Lepas tu turun bawah lah kat Bawah. dapur. Ada orang belai kat leher. Time on the way nak ke dapur tu, kat tangga tu ada rasa macam ada orang belai lah kat tengkuk ni. Ui, dia belai pula. Atau awak pusing lah. Mula buat bodoh je lah sebab Bodoh. budak-budak kan. Apa peduli, Yeah. tak rasa takut, tak rasa apa. Lepas tu ada pula dengar bunyi benda jatuh. Okay. Dekat ruang tamu lah. So bila dengar tu dah rasa lah sikit takut tu. So slow apa pergi kat dapur cari cawan dengan air.
Air time tu dapur dengan ruang tamu jauh. So slow buka lampu. Lepas tu ada dengar lagi bunyi dekat bilik air sebab dapur dengan bilik air dekat dengar lah ada bunyi macam ada orang mandi. Si dengar bunyi air lah. Tak bunyi macam orang mandi lah. Rumah ada awak Ada gaung, ada abang gayung awak. lah. Saya dengan abang saya lah time mak saya time Tengok ayah dia saya bunyi tak bunyi kira shower keluar. lah gitu. Dia tak yang gayung-gayung. Oh, gayung. Mak saya gayung ada, shower ada tapi bunyi gayung. Gayung. Memang kuat bunyi dia. Dia macam sama-sama bunyi ni tapi dengar lah Dengar. macam bunyi orang mandi. Bunyi shh macam tu lah. Tu kencing. Tu kencing. Anda tak tahu. Tu kencing. Itu kalau time nak. Bunyi berdesing. So nak cerita pun Cerita lah, tak apa, tak apa. Benda tu dah lama dia tak ikut dah. Jangan risau. Yelah tapi saya duduk jauh dengan saya orang Dia semua balik jauh. Betul. Semua balik seorang ni. Semua balik seorang. Okey dengar bunyi tu dah mula dah rasa tak sedap badan lah. Terus campak cawan dekat tangki, campak botol dalam tais apa semua. Tutup lampu berlari lah naik atas dalam bilik. Saya tidur, time tu saya tidur dengan abang saya lah. So tidur dan tu berselumbung lah dengan simut apa semua. Lepas tu dengar bunyi macam ada orang panggil Isma daripada bawah. Isma slow. Perempuan lagi. Perempuan. Selalu perempuan je yang panggil macam tu. Lepas tu Lepas tu mula ingatkan mak saya dah balik lah kan. Try mula selak sikit. Lepas tu dah selak tu dia diam. Cuba nak tidur balik. dia bunyi Bunyi lagi makin kuat. Aduh. Makin dekat lah. Makin dekat dan makin kuat lah. Time tu ada dengar bunyi ni tapak kaki kat tangga. Dia naik atas lah. Nak pergi on the way bilik. Dia bunyi macam kayu lah. Bunyi dia bukan bunyi kayu, tangga simen tapi bunyi Bunyi tapak kaki. Tapi tapak kaki. Macam tu slow. Lepas tu dah mula lah nak cuba kejut abang kan. Tapi dah kejut abang pun semua dia tak hirau semua, tak bangun. Try lah nak cuba beranikan diri lah nak tengok apa benda tu. Buka je pintu, ada nampak sikit macam ada cahaya dengan tak ada kepala. Tak ada kepala? Saya tak nampak Oh, kepala. hantu Jepun. Bukan. Bukan. Itu Jepun seragam ni putih je. Putih tapi tak ada kepala. Ah. Oh, shit. Bukan dia pakai Damn. jubah ke apa? Awak awak jangan. Ha. Minggu lepas dah banyak kena bip. So dia sampai situ esoknya saya terus demam lah. Sebab esoknya time tu minggu sekolah, minggu ni bersekolah kan, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis tu. Esoknya terus demam, panas apa semua. Mak saya kejut, saya tak bangun. Seminggu tu demam. Memang Bila orang yang kena macam ni, bila kena kena usik kan, kena kacau, biasanya demam lah. lagi budak kan time tu. Budak selalu memang dah akan demam. Kalau tak ada kepala, menanggal kan? Menanggal ada kepala, Menanggal tak ada apa? badan. Langsui macam ni? Langsui putih anak sama je. Oh sama Cuma langsui Indon yang panggil kan? Langsung Indon panggil. Ni saya tak nampak kepala tapi tak tahulah ada kepala ke tak. Tapi badan nampak lah ada Badan macam- putih lah. Putih. Putih bogel lah putih macam jubah tau. Tak tahu. Berjubah lah. Berjubah lah. Jubah tapi Yang jubah tu lain. jubah tu nampak lah ada kotor-kotor sikit. Lepas tu terus saya berlari kat katil, terus tidur. Pejam mata sampai pagi. Tidur tak tidur belakang cerita lah. Tapi pejam. Janji tak tengok muka dia lah. Janji tak janji tengok tak rupa nampak dia Tak lah. nampak muka sudah. Ya. Tapi waktu tu memang dapat tidur ataupun tidak? Tak dapat. Lama masuk. Memang tangan menggigil, memang berselumbur dengan selimut time tu. Faham? Tutup mata. Oh ya.
Lebih dari itu Isma dapat ilham kan. Dia dah besar dia jadi hantu pula. Tak, itu bukan hantu. Itu orang mati kena. Orang mati. Tak, ya lagi satu ya bukan ya SY punya. SY punya. Bukan. Bukan, yang tu hantu kan. Bukan. Dia tak pernah jadi watak hantu lagi. Siapa yang faham SY tu faham lah. Aduh. Jadi daripada So itu sajalah. Itu cerita pengalaman seram Isma. Memang kau tak tidur masa tu. Dia nak cuba nak tidur tak dapat. Lepas kau dah macam memang sehari tak tidur langsung lah. Lepas tu Sakit kat Dia dah fobia budak kot. Kau rasa apa rasa? Budak kot. dah memang tak nak tidur. Tapi waktu siang tu ada cuba cakap dengan parents yang tak sebab saya terus demam macam tu. Terus demam memang mak ajak makan ke semua makan ke apa semua ayah panggil memang apa tak hirau lah tak ni memang tak nak tahu. baring atas katil sepanjang hari seminggu tu. Seminggu lah. Seminggu. Contohlah saya kena Isnin, Selasa sampai Jumaat tu atas katil. Biasa macam tu. Lemah semangat. Kita budak-budak kita lemah semangat. Betul. Ya, tak boleh. Itu daripada pengalaman seram Isma lah. Cuba kau cerita pengalaman seram kau. Teman. Kau nak dengar sikit. Oh ya ni yang menarik ni. Aku ada 3 cerita je. Ada 3 cerita. Okey, pilihlah salah satu. Aku nak dengar paling seram. Satu je, Man. Paling seram ah. Kita orang nak dengar Yang paling seram. seram. Nak dengar paling seram tu. Sekolah rendah lah aku rasa. Ui. Dek. Aku sekolah dengan dia. Aku sekolah dengan dia. So ni dah meningkat dewasa. Aku tadi tadika. dia tadika. Dia dah sekolah dah. Lepas ni Waktu tu man Yalah mention. mention. Editor tolong pick nanti. Editor. Aku tak nak. Betul tak muka ni paling banyak masalah kat sekolah kau tak? Oh, Awak takut tadi. awak boleh mention nama tempat je. Okey. Sekolah lah. Session apa semua tak boleh. Okey, faham. Cerita dia macam ni tau. Macam kan satu koridor sekolah Dekat koridor tu ada tandas tau. Apa? Okey, aku sekolah kau betul. Ada tandas. Tentu aku tak ingat aku dengan member aku ke aku seorang tu kan. Tapi Siapa aku rasa member? aku dengan member aku. Ha. Tu kita orang mesti berakal kan. Dah jawab apa? Aku rasa tu dah jar 2 ke dah jar 3 macam tu lah. Masa tu aku member aku naik ke tandas. Memang berlari kan macam biasa budak-budak lagi naik ke tandas kan. Lepas tu aku member aku masuk lah tandas tu. Buat macam biasa kan. Tandas terbiar ke memang selalu orang guna? Dia bukan terbiar tu tak ada terbiar dia. Yalah, Jangan guna lah. Masa Isma tu orang tak selalu pergi situ Jangan guna lah tandas tu. Sebab tandas tu selalunya guna cikgu selalu guna. Tak ada cikgu lah kiranya. Dia cikgu dia macam Selesa. aku masuk lompat Tapi cikgu yang selalu cikgu masuk Selalu masuk lah. Lepas tu aku masuk aku tak dengar bunyi apa-apa pun. Buat macam biasa apa buang air kecil semua kan. Lepas tu buang ajak lah. buat je lah. Lepas tu tiba-tiba aku dengar satu suara tau. Memang suara garau, memang garau gila lah suara dia. Cuba buat. Aku nak dengar. Kalau kau masuk Seram ke? Tak. Macam mana dia cakap dia tanya, oi buat apa tu? Kau carilah suara tu. Nak cari apa dalam toilet? tapi kawan kau mana waktu tu? Kawan aku ada sebelah aku. Ke itu suara kawan kau? Bukan suara kawan aku. Memang suara Takkan lah dah jadi suara garau gila. Awak gila akhir Dekat balik. tangki ke dekat dalam bilik? dia macam mana toilet tu. Ya, yang tandas diri tu kan. Yang tandas yang yang Ah, berdiri tu ke berdiri tu. tandas yang dalam bilik tu? Dalam bilik tu. Dia tandas tu macam tandas kan dua. Belah kanan tu ada singki dengan tempat yang Aku tak okey. Aku tak nak terangkan. Aku tanya kat mana je. Tak nak terangkan. Tak nak terfikir. Aku tak tahu mana seram dia. Dia cakap, oi buat apa tu. itu Waktu tu kau dengan kawan kau je dalam toilet. Betul. Berdua orang toilet dengan member tu. Okay. Lepas tu kita macam tak dengar macam sama kan. 2 kali lah dia cakap macam tu. Lepas tu aku member aku dah berlabar keluar terus toilet tu. Dua-dua dengar ke kau seorang? Dua-dua dengar. Aku dengar dia tu macam tengok ke seluar Memang suara macam ni lah. Keluar dekat seluar dan aku tu keluar dari toilet. Kau pakai suara kat luar. Lepas tu memang kebetulan tu mak aku tengah lalu kan. Tercicir tak?
Oh, mak, Kedah oh sini. lupa. Mak dia Aku mak tanya dia cikgu dulu, kan. mak aku tanya buat apa. Cakap pergi toilet. Lepas tu dia balik rumah. Macam tu lah. Oh. The end. Kau tak pernah cerita lah story ni kat Tak nak cerita sesama. apa. Waktu tu Sampai- kau Mat? Darjah 2. 5.5. Darjah 2 5.5. pukul berapa? Darjah 2 pukul berapa? Awak ni Kau dengar. beza tau. Ragas no cap tau. Tak dengar kan. 5.5 ke 6 petang itu lah. Standard lah sekolah kalau pukul 5.30 memang. memang. Korang faham lah. Sekolah Tapi pun dah start sunyi. Yalah. Memang Kita dah tak tahu semua kan. dah balik, Wah, cikgu-cikgu balik. kita punya apa? Kita Putrajaya kan. Putrajaya ni Ya, dulu memang. kelapa sawit Dulunya, sebelum dia bina betul. kelapa Kelapa sawit. ada kelapa sawit kan. Kalau durian laku kita. Dia hutan, Dia sawit. hutan gitu lah. Itu je. Memang. Itu kalau nak pergi Putrajaya tu nampak je ular-ular. Ya tu. Betul. Dia Kita datang tempat dia, bukan dia datang tempat kita. Betul. Kita tak boleh halau dia. Ni dah out topik ni saya ni. Tapi waktu tu Man, kau Tak betul lah, kita datang tempat dia. Ah. Tempat tu, tempat tu. Oh. Waktu tu pukul nampak 5.30 pukul 6 lah Man, gitu. waktu tu balik kau tak ada apa-apa kesan kat kau. Tak ada demam Tak ada ke. lah. Tapi kau cerita kau lari keluar suara kat bawah kan. Lepas tu Tak ada lah. Tak ada kat bawah. Dia Dengar lah. aku dah sanggup kau. Dengar aku cakap tu. Lepas tu mak kau lalu. Ha. Mak kau tak boleh asal nak aku suara bawah kan. Dia macam terkekek nak masuk kan tu. Oh, tengok masuk. Sorry. Sebab aku kenal mak kau. Lepas tu aku tahu aku macam punya agak apa Dah dia. kenapa yang Iman ni? Apa dia Syarman ni. Apa Syarman mak kau. Lepas tu apa so, dia cakap satu tu je lah. Woi buat apa tu. Kau tak jawab balik. Aku nak jawab budak-budak tu macam tu. Dah jadi Kalau aku dua, dah jangan kalau aku dah jawab. sekarang Sebab cakap saya kot. fikir- mungkin time tu dah expect mungkin cikgu lah Tapi dalam waktu tu. sebelum kau masuk tu memang confirm kat tandas tu kosong lah. Tak ada Kosong apa. lah. Saya. Wow, okay, daripada Aku dah memang belum. Isma dia nampak. Tapi Yang ni tak demam dengar. lah. Ha, Setakat yang aku pernah jumpa ni tak pernah demam tak ni. pernah rumah lagi lah. Oh, kau pernah jumpa? Pernah jumpa. Pernah jumpa? Cuba kau Tak Okey, ada, pernah jumpa, pernah nampak. Pernah nampak? Pernah nampak nampak bayang rumah. Sama-sama ke? Sama-sama. Sama-sama. Sama lah macam sama-sama juga tadi. Tak aku kerja lah. Oh, dah kerja sekarang je. Satu story. dia nak kau, dia nak kau. Jangan. Nanti melarat pula. Tapi aku ingat yang masa Dah. Awak kerja dengan dia. Yang kau tutup lampu yang aku tegur. Bukan. Betul? Yang kita naik kereta 4 orang tu. Oi, tak ingat Doman, sorry Doman. Apa benda dari tu aku tak ingat. Lepas tu kita nak mengalir ke mana aku tak ingat lah. Asal awak tak cerita ni je? Tak ada macam Sebab dia pun tak ingat. Aku pun tak Aduh. ingat. Dia tanya aku, 4 orang Tak, siapa tu dah dia dua cakap, cerita aku awak tak eh. ingat. Seorang satu cerita tak apa tau. laki lah. Okay, daripada pengalaman seram tu kita nampak Isma dia nampak ah. Macam kau dengar. Ni macam tak duduk diam ni. Macam aku dia sentuh aku. Dia touch kau. Oh, turn Dia kau. touch kau. Dia Oh, turn touch. kau. Oi, Dia tiba dia masuk. berani dia usik. Turn awak je. Dia waktu tu Ya, benda tu touch kau ke awet kau touch kau? kan editor tolong cut yang ni dia cakap ni. Tak, yang ini lagu bukan. Nak dengar ke tak dengar? Sila. Dah. Ya, Kau malah. ingat tak zaman aku pakai modernize Chris tu? Ah, Kan Biar- yang bau tercampur. Selalu kan kita balik kalau kita lepak sikit kan. Paling jauh balik siapa? Kau lah. Aku kan. Aku Oh, punya paling jauh sampai Sepang kan. Balik pukul 3-4 pagi. Lepas tu sampai dah kita habis lepak pukul 3 pagi. Kita ada lepak paling awal pukul 2 tau. Paling awal pukul 2. Sampai rumah selalu korang buat apa? Kalau baru lepak ke balik Aku kerja, tertidur. contoh. Mandi. Tak ada, tak mestilah mandi dulu kan. Tak, terus tidur. Mandi dulu. Pasal kan. mandi dulu. luar. Lepas tu kena kacau. Sebab Biar mandi ni alam kan lah. sebab kita kat luar lama kan. Yeah. So tak boleh lah. Waktu aku mandi, aku balik sampai rumah. Aku mandi. Masuk aku mandi, masuk bilik air. So aku nak shave. Ni. Isai aku kan. Itu nampak klise pun. Kita dapat macam lain macam ni aku tengok muka clean dia. Tak bagi aku habis cerita tu. Jadi benda tu ikut, kita tahu. Okey. Kau tahu tak time aku shave tu? Dia pegang shaver. Bukan. Dia pegang shaver, dia tolong shave.
ada something tu kat atas kepala. Sumpah ni Ni sumpah. sekarang Kau toilet rasa lah. bertinggi? Sumpah dalam toilet. Kau Something rasa dah keluar. bertinggi lah? Bukan bertinggi. Tak aku lebih tinggi. Dia macam ni. Rasa lompat. Oh, dia cucuk, dia cucuk. Beban lah. Tak. Ke kena Oh, dia cucuk. Macam satu jari. Dia Oh. macam Oh. kau tengah shape, aku pegang ni. Oh, Oh, faham. Dia macam usi-usi atas lah. Aku pusing belakang. Tak ada. Lepas tu aku tengok je cermin. Atas ada. Atas waktu tu aku tak fikir nak pandang atas. Aku tengok cermin. Kat belakang tak ada. Tengok dia cermin belakang tak ada kan. Tengok belakang tak ada. Sumpah, time tu aku baru share separuh misal aku. Lepas tu kau keluar dengan sebab Aku share separuh je. Chaplin lah. Ha? Chaplin lah. Charlie Chaplin lah. Aku malas nak tegur. Lepas tu sekejap lagi, lampu tu padam. Ui. Lupa nak tutup lah tu, tutup. Tak. Dia tolong tutup kan. Kan? Adik aku pergi tutup. Adik aku tutup. Aku buka balik. Aku keluar aku buka balik kan. Dia kan tengok aku bogel lah. Dia tengok. Aduh. Jangan buat. Jap. Waktu tu umur berapa? Waktu tu aku form. Waktu tu time kita lepak lah. Waktu tu baru habis Dah, sekolah dah. lah. Oh, dah habis sekolah dah dah. besar lah. Dah kerja. Baru lagi Okay, dia. dah. Tak ada lah baru lagi. Time aku pakai time aku, dua tahun lepas lah. 3 tahun lepas gitu lah. Saya tak jumpa awak lagi. Saya tak jumpa awak. Dah jumpa dah. Kita kan pergi mandi sungai sama-sama tadi tu. Oh ya. Tapi kita tak rapat macam ni lah. Ah. Kita tak rapat. Lupa kita mandi sungai tapi tak rapat. Dulu aku panggil Ismail Mat Mat. Aku tengok siapa dulu. Mamat mana dia berangkat. Lah sebab time tu saya ikut member. Member ajak. So bila aku masuk balik kan, lepas maki adik aku lah. Benda tu ketuk lagi. Ui. Boleh buat contoh belah sini tak? Boleh buat contoh belah sini. Sana pakai topi. Saya nak keluar ajak boleh. Rasa dah. Sabar. Benda tu Tak, ketuk. lagi dua orang nak bercerita ni. Benda tu ketuk lagi. Aku pun basuh lah muka kan. Basuh muka. Benda tu ketuk lagi. Kali ni kat belakang. Ui. Dia ketuk kan dia macam ni. Ni cucuk macam ni. Ni ketuk macam ni. Bukan. Aku ketuk kepala kau lagi. Tapi dia bukan tampar kepala kau. Ya. Dia tampar kepala aku tampar kepala dia balik. Tak, awak sini cakap ketuk. Ketuk Dia dia tu. bukan Cucuk, cucuk lah. Dia cucuk, cucuk cucuk. lah. Ayat tu yang betul. Dia ibarat macam tunjal kepala macam tu lah. Lebih kurang lah. Bukan dia grip ah. Kan kalau kita basuh muka, kan kita tunduk kan kat sini basuh muka. Kali ni kat belakang ni. Aku tak tahan sangat, aku pandang atas. Wish, sial lah. Betul apa? Ni dulu siling bocor. Jatuh rupanya. Yang ni bukan lawak tau. Tak betul. Yang seram dia. Lepas aku pandang atas, aku pandang depan. Depan cermin kan. Aku terkejut. Tengok muka kau sendiri. Sebab tak Oh, tak habis sebab share lagi. Ini yang seram. Awak kena faham ni seram bukan lawak. Ini seram. Tolong kurangkan punchline tu. Itulah pengalaman seram aku. Tak sebab aku kepala otak aku fikir ada benda kejar aku. Awak fikir punchline ni bukan fikir cerita ni. Kau main dengar cerita. Tahu dah bagi seram. Rasa tercun air tu jatuh. Tahu tak nak bagi dia orang seram. Tapi tak payah aku, lah. aku macam pelik aku pegang kan. Dia tunjang kepala kan. Asal macam basah tak air ni macam busuk lah. Takkan air liur dia sebab aku tak fikir pada atas. Jangan nangis. Tak payah 10 minit yang kita bagi sia punya. Tak kalau Melayu cakap yelah saja menjual. Ada barang. Kena dengan tajuk podcast kita. Sembang pacak. So itulah pengalaman seram saya yang tak berapa nak seram lah. Seram viewers Agaklah. semua ni lah. Enjoy. Kecam dia. So far pun tak pernah ada lagi. Kalau saya tak ada tu. Sebab kau tahu kan perangai aku macam mana. Tak tahu jadi ada nanti kan. Awak. Hantu jumpa hantu. Saya dah cakap kan. Sebab dia lagi setan daripada Saya dah cakap kan tak ada tu buat bagi ada. Jangan nampak tak ada langsung. Tak, ada satu. Yang ni kejap, yang ni ringkas. Oh, Sumpah. part dia bagi aku. Part dia dua. Dia bagi. Tak, yang ni waktu ni dengan Aiman. Sumpah, waktu ni dengan Aiman. Okay. Waktu tu first day saya kerja tempat dia. Kau ingat yang aku tegur tu? Yang kau tutup lampu. Waktu dia tutup lampu tu, kita punya tempat kerja memang kena tutup switch kat dalam kan, dalam kedai. Tutup switch dalam kedai. Okey. Lepas tu nampak satu jubah. Kau tegur kan?
Lepas tu dia buka balik, Dia tengok dia. Aku terkejut lah. Dah, cukup. Cukup dia pula. Aku cakap nampak lah bila dengar. Dah. Terus. Tapi yang tu betul lah. Sebenarnya ada yang aku tegur. Ada Dia pun. di sebelah Aiman sebenarnya. Tapi besar. Lagi besar. Kalau tengok Aiman di tinggi, dia lagi 2 kali ganda tinggi. Dia berbulu. Kau pernah tengok Alif dalam 7 dimensi tak? Tak pernah. Yang saka dia tu. Yang tu lah rupa dia. Faham? Sebab kita orang punya tempat kerja kat Tasik. Tak nak mention. Tapi dia tak ada yang Tak ada. Banyak ke tempat kat Tasik? So itulah pengalaman seram saya. Kita Dah, nak dengar. dah, Kita dah, nak dengar dah, siapa pula? Kita nak dengar siapa pula? Kita nak dengar siapa? Ada Fendi lah. Fendi dulu Okay lah. lah. Kalau dia pun aku dah. Jadi aku tahu dia boleh ni. Boleh nampak benda tu. kalau pasal pengalaman seram aku yelah semua orang tahu aku boleh nampak benda tu. Cuma serius aku awak boleh nampak? Dia memang boleh nampak. Aku memang saya tak boleh. Sebab yelah aku kan dari asalnya keturunan aku semua orang Sabah. Kan. So orang Sabah bukan. Stacy. Dia cerita kalau cerita tu cakap luar Sabah boleh aku nak menghayati. La ilaha illallah. Dah aku Tak, kita orang tak pernah dengar sangat. Tak pernah dengar aku cakap Sabah je tu. nak cakap Sabah aku. Ada slang sikit pun jadilah. Okay lah ni. Okay aku cerita ni pasal aku bercuti dekat Port Dickson. Mana Mana Sabah tadi borak siapa? Rumah dia. Bukan. Ni masa aku bercuti dengan family aku. Tak sekolah lah, tak sekolah. Tak ni masa aku kerja CTM. Oh. Kerja buat air Thailand tu kan. Aku cuti lah hari tu, hari Sabtu. Aku cuti. Baru lagi lah. Baru lagi, serius. Ni baru lagi. Ni fresh lagi aku. Aku nak cerita aku apa bukan ada masa aku macam kerja kan, nak buat apa. So ni kesempatan aku nak cerita. So pada hari tu kita orang sebenarnya nak balik hari. Bukan nak menetap pun. Okay. Tapi disebabkan adik aku dia kata nak sangat menetap dekat Port Dickson, bermalam dekat Port Dickson. Menetap baku betul bahasa kau Baku lagi. Nak apa? Duduk dekat Port Dickson lah. Duduk seharian macam tu kan. Ingat nak batu berapa? Bukan, tak ingat. Aku tak ingat. Tapi chalet dia Dia kacau kat resort tu lah. dekat resort tu. Resort Tapi mana? Resort mana? resort Sebab ada satu resort yang Ada. memang berantu. Yang hotel resort tepi dia. pantai kan. resort dia tepi pantai tu. Dekat PD. Betul, PD PD. Dekat PD ada ni resort tu ni pantai. Aku Aku macam tahu. Atas laut ke? Tak. Tadi lah. Tepi. Dah aku macam kira macam okey lah. Cuma aku tengok resort tu agak seram lah. Macam resort lama kau tahu tak? Kau faham resort lama macam Macam resort terbiar. resort Dah tahu terbiar. kan Kau tahu kan? Sebab saya lagi kat situ. Dia kalau terbiar macam mana dia Sebab boleh? Lahir kat situ. Yelah. Dalam Lepas tu. Bukan. Lahir kat Malaysia. Saya lahir kat Malaysia. Lepas Kalau tu terbiar macam mana boleh check in? tak tahulah sebab situ setahu aku dia orang dah buat apa untuk orang duduk dah. Memang untuk orang duduk Oh, dia situ. buat, dia robohkan untuk perumahan pula. Bukan. Dia orang Ke dia Homestay renovate. lah, homestay. Itu. dia bukan mesti macam mana lah. Dia renovate memang untuk- untuk orang duduk lah untuk Tapi orang orang duduk tu bukan perumahan ke? Yelah macam nak buat perumahan lah kat situ. So, Cuma resort tu diorang buat balik ke Diorang still tak buat tapi memang sama. tak faham. Macam mana cakap resort tu Dah ada belum? resort tu dah ada. Okay, Cuma diorang Jap. Okay, bangunan tu diorang guna pakai balik ke? dia guna pakai balik. Itu dia. Macam tu. Aku takut kau datang bawa batu simen apa semua. Saya tanya benda senang ke? Diorang renovate balik ke diorang robohkan? Itu je. Tak. Okey, Guna lepas pakai- tu sambung. Diorang guna pakai balik. Kita dengar benda tu. sama-sama. Guna pakai balik. Lepas tu aku skip lah sebab ni lama sikit. So nak cerita-cerita malam tu aku tidur dengan family aku. Okay. Tapi aku cakap aku ada 3 family. Family masa aku ada 3 orang ni lah. Masa bukan. Tiga family members Tiga lah. family members. Tiga family members tapi tak duduk serumah. Maksudnya duduk Asing-asing asing. So family ni rumah ni. Okay. Family aku rumah ni. Okay. So family aku duduk dekat tingkat 11. So itu memang koridor tu memang kosong. Tak ada Resort tu penduduk. bertingkat lah.
Resort bertingkat. Tapi kira satu tingkat sebelah tu satu rumah tu korang Satu rumah tu kita orang saja. Satu floor tu korang. Kita orang macam ush. Sebab yelah kan, nak pergi sebelah dekat je. Ada pakcik aku, sebelah lagi ada makcik aku kan, senang sikit. Nak cerita malam tu aku tidur. Lepas tu aku dapat lah call dari pakcik aku suruh pas selimut. Dia nak selimut, aku cakap aku cari kunci. So aku kejut mak aku, mak kunci mana? Kunci rumah. Aku nak keluar. Lepas tu aku tak berapa ingat sangat aku keluar. Aku tersilap aku tersadung something tau. Benda apa bukan lah. Kepala orang sandung macam ni kau. Kita kalau disadung kepala aku bangun balik aku tajak. Aku tersadung something. Macam kau tahu tongkat dia, bukan tongkat, macam kayu. Kayu yang lama. Tapi berat tau. Yang besar. Kayu tak adalah tu besar. Kayu tu memang kat floor apa? Dia tak selalu kalau aku ingat balik, aku lalu situ tak ada kayu tu. Memang tak ada. Aku keluar malam tu baru ada kayu. Kau sandung kayu tu okey. Aku sandung kayu tu. Aku cakap apa benda aku terlanggar ni kan. Aku tengok belakang, aku jalan balik. Memang berat lah. Agak berat. berkilo. Ui, agak macam berat beras lah aku cakap. Uish. Bukan ingat tu. Tak, kau bayangkan berat beras, kau nak angkat pun macam struggle sikit kan. Lepas tu aku jalan lah pergi rumah makcik aku. Macam aku cakap, ketuk rumah dia. Tok, Assalamualaikum. Lepas tu yang keluar adik aku. Padahal adik aku dekat bilik sebelah. Rumah satu lagi, rumah yang aku duduk sekarang ni. Lepas tu bila aku tengok balik, betul ke adik aku kan? Selas aku patah balik. Aku dah bagi simut tu. Dia tutup pintu. Dia masa aku bagi salam tu, dia jawab salam. Dia buka pintu, dia ambil simut. Itu je. Itu je nampak muka dia. Aku tak nampak muka dia sikit, cuma apa yang aku perasan memang bentuk badan adik aku. Aku macam ni adik aku. So mungkin adik aku, tapi aku syak adik aku dekat rumah mak aku yang dia tengah duduk ni. Aku patah balik, padahal yang aku bagi tu bukan adik aku. So adik Anas. Anda tak ikut. Mana tahu tiba-tiba adik dia ikut. So bukan bukan adik aku lah. Fikir macam So adik aku dalam bilik, dalam rumah satu lagi. Kuri. So apa yang aku rasa, yang aku bagi simut tu bukan adik aku lah. So benda yang aku tak ni. Cuma apa yang aku rasa time tu, aku just ignore je benda tu. Aku tidur macam biasa. Sebab aku dah biasa benda tu. So aku macam itulah pengalaman seram masa cuti aku. So pakcik kau dapat semut tak? So Betul yang ke pakcik kau yang call? So itu aku pelik. Yang call tu siapa? So aku tanya balik. So Dia cerita cakap dia apa? panjang sebenarnya. Memang dia cakap memang suara pakcik aku. Okey. Macam tu lah. Kita dengar pengalaman. Kori ni lah. Pengalaman. Awak tak tahu Kori tu apa? Tak tahu tu. Kori tu dia Jemaah. Jelmaan sebenarnya. Jelmaan orang lain. Apa jemaah diri kita. Apa jin Kori nama dia? Jin. Dia ada baik dan ada jahat. Jin Kori tu. Dia sumpah tak tahu tu jin tu. Sorry. So dia satu je, tapi dia boleh jadi jahat, dia boleh jadi baik. Ikut pada individu tu. Betul? Itu pengalaman seram ni lah Fendi. Bagi aku pengalaman seram time aku cuti. Itu lah. Itu Kalau paling kita bagi aku dengar- bagi aku tak sempat cerita kat korang, tapi inilah sebab. Tak apa. Saya dah sensitif. Ini pun dah terasa dah sudah je. Itu benda yang dah Kita sebab next untuk Pejan lah. Aku nak dengar Pejan. Aku nak dengar Pejan pula. sebelum cerita tu lah, seram sebelum dia. tu lah. Dia ni KAB tau. Itulah. KAB sebab kenapa KAB? Ingat kerja je ada KAB. Masuk podcast ni pun ada KAB tau. serius lah. Kat AV. Kau ingat kita orang tak apa, kita orang bekerja untuk Ismail. Tak, kenapa kau KAB? Sebab time kau bagi jawapan tu, kau rasa masih 50-50 kan? So sebab tu KAB. So memandangkan ini adalah first episode awak, so KAB tu akan tarik balik lah. Okey. Tak faham.
Tak apa. Saya nak dengar pengalaman seram je. Tak apa. Saya serahkan Kita serahkan pada Faizal. Dia tak pernah ada lagi lah episod 1, episod 2. So inilah muka dia. So ini pengenalan untuk Faizal. Okay, ni Faizal guys. Boleh? Gila. Aku nak kenalkan diri aku. Tak payah. Ya. Short form sebab awak KAV je. Okay. So, pengalaman seram aku kan. Ada banyak sebenarnya, tapi kita pilih satu yang antara yang fresh lah dalam fikiran aku kan. Waktu tu, satu malam tu, aku keluar dengan kawan-kawan aku lah. Aku pergi training, aku ada satu training kan. Sukan kan. And then, waktu tu aku balik jam like hampir 2 pagi. 2.30 macam tu lah. Aku sampai rumah. Dan aku tak sangka, mak aku ni dia orang yang tunggu aku. Dia buka pintu, sedangkan aku dikunci. Kan? Tiba-tiba, mak aku buka. Dia memang bunyi, Ada cap tak? tak, waktu tu mak aku dia dah mamai lah. Dia tidur kat sofa bawah kan. Ni masih sungai tu ke? Dok kan, sungai tu pun ada satu cerita juga, tapi kita fokus yang ni lah. Jadi mak aku buka pintu, aku pun masuk macam biasa kan. Aku pun letak beg-beg aku, kunci apa semua, kunci motor apa semua kan. Lepas tu aku nampak mak aku, dia pergi ke arah tandas. Tandas kat bawah lah. Dia pergi tandas. Aku pun pergi kat mesin air aku kan, mesin penapi air. Minum air, tiba-tiba mak aku menjerit kat tandas tu. Aku macam campak aku punya air tu. Pergilah air kat mak aku. Tiba mak aku datang kat aku. Dia macam, muka dia macam tergamam tau. Dia kata, kenapa? Mama kenapa? Dia kata, Toilet kau yang kat bawah kan? toilet aku yang kat bawah rumah aku. Rumah lama aku tu. Tiba-tiba Mama nampak, okay, mak aku dia tengah cuci muka. So cermin depan ni. So dia cakap, ada orang belakang ni. Ada lembaga belakang ni besar hitam. Macam try nak eat dia tau. Faham? Dia nak eat mak aku, betul tak? Wow. Dia suka hati dia nak eating mak aku. Awak main ojak je pasal gitu. Betul. Dia nak Tu eat mak dia. awak tau. Tu mak awak. Betul, dia nak eat. Okay. Itu yang teruskan. mama aku cakap waktu tu kan. Dia cakap, saya nak dengar lah apa cerita ni. lepas tu aku cakap dah pula benda ni ikut. Adakah benda tu ikut aku balik? Dan Tapi time tu kau di mana? aku balik training. Aku training sukan. Sukan lah. Aku baru balik. Damn, budak Italy. Ui. Tak, aku yang Jirama yang Faham. Awak nak masuk episod 6. So, salah satu pengalaman seram kau lah. Tapi waktu tu aku tak takut sangat pun. Sebab aku rasa macam tak ada benda lah. Yang selepas tu yang ada masalah. Bila aku naik bilik, aku nak tidur. Tapi aku adalah rasa macam nak buka lah YouTube je. Apa ni, ayat kursi kan. Buat dia ganggu aku betul-betul, dia kacau. Apa yang dia buat, aku buka dekat ni, muzik tu. Dia on off. Aku punya ayat kursi tu dekat handphone aku waktu tu. Tapi ada Ustaz Azahidul cakap dia jangan buka lah, biar kita baca sendiri. Dia biasanya baca sendiri. Seloknya. Sebenarnya makin kita buat tu makin dia marah. So dia saya tak tahu lah ni, saya anggap lah sebab orang cakap. So kalau macam tu jangan just kita berdoa lah untuk jangan diganggu semua. And Lupa. Lupa. Slow sangat ni. So just apa orang cakap, berdoa and jangan tak kacau kita. So ayat kursi lah yang penting. tapi jangan terlampau berani and terlampau. Tapi real tu waktu tu dia play pause. Aku cakap, weh, koyak lah aku dengan benda ni. Aku dah tidur ni, besok nak sekolah ni. Waktu tu aku sekolah lagi. Aku buat form 4, aku form 4, form 5. Kau mendengar. Kau mendengar. Aku nak cakap yang aku sekolah. Pengalaman seram Faizal lah tu. Okay. So kita Sejuk. semua Walaupun studio ni sejuk, saya seram sejuk. Dia seram sejuk. Sebab takut studio lah. ni dah sejuk. Lepas tu saya rasa seram. Seram sejuk. Faham? Kau sejuk, kau tengah panas sekarang ni. Tak ada kalau Awak sebelah aircon tau. Awak sebelah aircon tau. Aircon atas awak je. Tak rasa untuk yang aku rasa segmen ni Faizal tak tahu lagi. So kita akan memang akhir-akhir kita akan main true or short. Okay, see. Boleh? Bukan two of day ke? tu shot tu lain. awak dah 2 minggu tau. Asal short?
jujur ataupun renjatan. Shot ni. Kau ni Aku kan shot yang tembak tu. To shoot. Shooting. Kau ni. Awak nak shooting ke shoot? Okay, kita ringkaskan. Macam mana? Tak habis lagi. Oh, tak habis lagi. Awak memang potong Dia tak habis lagi. Dah masuk segmen ni. Saya tak berapa dengar. Cuba ringkas saya. Ringkas for what? Ringkas sikit. Awak nak ringkas apa ni? Tak, aku cakap permainan ni. Aku cakap pasal aku punya telefon dah habis. Dia tak main telefon aku dah tadi. Dia tak Tapi boleh kan ni. Dia tak bagi nota ni. Dia tak bagi nota ni. Okey. Ya. Masuk balik segmen tu. Lepas ni aku rasa kita better tanya satu soalan yang senang. Tapi ikut korang lah kalau korang nak tanya soalan lain ke apa kan. tak kisahlah apa kaitan dengan topik pun boleh Oh, juga. random ni. Random lah. Dia kalau aib-aib lah. Habis lah kau tahun orang kenal kau. Tapi tak adalah berkaitan pasal kau. Pasal ni lah seram. Pasal seram. Okay. So, dia ada patah larang. Dah bagi patah larang kat dia orang Tak ni. larang dia. Boleh. So siapa yang nak kena dulu? So Jangan cakap aku dulu lah. Itu aku dulu. Tak lah. Dia macam minggu lepas awak ni. Tak, benda ni sakit tak? Sakit. Serius. Okey lah. Sakit. Untuk- Serius sakit. Kita bagi aku dulu. Tapi lah. kalau boleh tangannya basah itu je lah. Apa Tangannya tu? Bagi kita bagi tangan basah. Tak pas. Bergempak tu. Ya, Tak bagi payah. aku lah, bagi aku dulu. Okay, tak. Ya, kita bagi Sabar. macam tadi lah. Ikut giliran Okey, tadi. boleh. Isma dulu. Isma. Ah. So guys, Aish. Sebab tak payah betul benda ni. Dah 2 minggu tau. Saya kena straight tau. 2 minggu straight. saya kena. Obo-obo ke? Aku takut kan. Dia siapa tangan basah tu nasib lah. Okay, Isma. Tangan kuat peluh kena lah. dah on eh? Belum. Belum. Okey. Okey. Sekejap. Fendi, tanya soalan. Okey. nak Berkaitan bagi kau tegak je. punya Soalan apa? pasal Sama-sama. Okay. Sentuh bunyi dia. Soalan berkaitan enggak apa? Pasal seram ni Pasal lah. seram ni lah. Topik pasal seram lah. Ah. At least. Satu soalan. Pasal Sebab minggu lepas tak dengar. So kita alihkan mic. Wah tadi okey aku tanya lah boleh tak? Boleh. Sila. Tadi kau cakap kau lari kan daripada hantu tu. Aku tak tahu lah hantu apa. Lepas tu tanya kau kecil. Sekarang ni aku tanya kau satu soalan. Kau takut hantu lagi ke tak? Nak cakap takut tak, nak cakap berani tak. So Jawapan dia ya atau tidak. tak, ya tak. Tak, sebab kita tak boleh nak berani sangat, tak boleh nak takut sangat. Sebab bila kita berani dia muncul. Bila kita Dia makan takut, kita balik. bila kita takut dia pun muncul. Faham? So kita kena tengah. So untuk soalan ni, ya atau tidak? Tidak. Tidak. Kawan dah sampai ke kawan. Hijau. Merah. Right. So betul. Uish. Oi, aku yang takut ni. So Damn! Dah 2 minggu aku kena. Minggu ketiga aku tak kena. Tangan basah mat. Dia tu yang berpeluh ni. okay. Alhamdulillah. Next apa? Dia sayang aku. Ingat dia anti aku. So betul lah semua ada tak takut hantu lah. Kan tu dia cakap dia tengah-tengah. Tengah-tengah lah. Tapi dia jawab tidak lah. Kita Okay, Aiman. aku memang nak tangan besar ni. Aiman. Kau letak tangan kau. Tengok mana kiri kanan? Ni Kanan-kanan. kat baik kanan. Dia memang kanan. Oh, kiri tak boleh. Okey. Tak, dia design kanan. Depan sikit tangan tu. Depan sikit tangan. Depan tadi nanti tekan. Okay. Okey. Alright. Soalan Pijat. Soalan? Pasal dia berlari Tak, apa-apa. ke semua. Tadi kan dia cerita tadi dekat toilet tu. Sejujurnya lah kan. Cerita yang tadi kau ceritakan tu, kau reka-reka ke ataupun memang betul? Dan waktu tu memang betul-betul, kalau betul pun memang betul-betul kau takut, ataupun kau sekadar Cerita betul. cerita betul? Memang aku betul tak takut macam takut kot sikit lah. Sikit lah. Okay. Tak, betul lah. Betul cerita betul. Cerita betul. Okey. Ni betul cerita betul ke? Okay, baik tengok. Kita tengok siapa yang kanan. Finally. Benda ni hormat Tuhan dia. Hei. Betul aku kena. Oh ya, aku nervous. Tinggi kau. Tak pernah kena. Sebabkan ramai kita main tukar benda ni lah. Tak ada bergerak sangat. Kalau 4 orang boleh. Oh, dia bukan kalau sebab ramai seorang dua je yang kena. Ya. Tak, semua kena. Semua kena.
Semua kena. Fendi awak tak terang kat dia. Saya dah semua kerahan kan. kena. Saya cuba untuk larikan dia. Kan kau basah tu kan. Tang perlu. Uish. Betul lelak kan. Okay. Okey. Aku tak boleh lah. Cepatlah. Tak tahu aku tak suka dia. Tak payahlah ketat. Ketat. Jangan. Ketat Macam ni je. Dah. Okey. Okey, apa soalan dia? Tak, sebab dia punya cerita tak berkenaan seram tu tau. Dia berkenaan kelakar. Okay. Aku nak tanya. Dalam hidup kau, ada tak cerita seram kau? Sebenarnya. Yang sebenar? Ada. Ada. Memang seram lah. Ada. Ada. Ini muzik ni aku suka. Sabar. Oi, ganda bro. Tak ada elektrik ke? Memang tak ada ke apa? Aku jawab apa tadi? Ada. So ada. Ada cerita seram Tak, dia. kau cakap ada tadi. Ada. Tak apalah, kita tunggulah playback ni. Playback. Aku tak sure lah. Tapi benda ni tahu lah aku menipu. Sakit ke? Mic ada ke benda? Ya, sakit. Yeah. Oh my god. Sebab nak dengar suara dia. Dia memang sakit lah. Mana? Baik ni turun. Oh, okay. Dia otak dia tak bumbung. Sorry ya guys, dia memang gini. Tak, kau kongsi man. Mic. Okey. Kongsi. Alright. So siapa nak tekan? Aku seorang tekan. Aiman lah. Aiman lah tuan tekan. Okay. Tak. Kau suruh tekan. Soalan Dia ni. berani tau. Soalan. Awak nampak kat jari dia berani tau. Aiman Tak apa, dia berani. Okay, tak kisah soalan apa pun. Man, Tanya dia berani tu man. Kebas mat rasa dia. Awak 2 minggu tak kena kan. Saya 2 minggu kena. Kejap. Aku pasan lah. Tak boleh lah kan pula. Tak boleh. Ada risau. Dia bukan sad. Okay man, tanya man. Tanya man, tak kisah Soalan. apa-apa. Korang yang ada soalan apa boleh Aku tanya. tak ada idea. Kalau masa kau jumpa ni tu, agak kau apa? Kau high kat dia ke kau buat bodoh? Saya Statue. bodoh. Oh, dah. Aku buat bodoh je sebenarnya. Sebab Bodoh. yelah benda tu. Ya aku terus terang cakap aku Jawab takut lebih lah, ni. jawab lebih. Sikit je jawab lebih lah. So sebenarnya aku apa tadi soalan dia? Kau high ke tak? Tak. Aku tak nak ajak dia berkawan dengan Tak. Aku kalau buat macam ni aku tak berkawan. Okey man. Damn, muzik yang best. So dia guna pula soalan ni. Ada lah sikit. Aku nyanyi. So sampai sini saja podcast kita. Belum. Saya Dia ending. Host. Okay. Kau tak cakap tau pasal benda-benda macam ni. Ni apa Fendi? ni? Alright. Awak tak cakap kat dia pasal kena ni? Cakap. Tolong pasangkan tangan dia sekejap. Kanalah. Asalnya aku terbalik. Alah, rasa macam gigit semut ke. Tapi Yelah, aku suruh doktor kata lupa nak sunat beritahu dia gigit kat semut. semua ni. Tak, apa benda di dunia ni semua gitu semua. Ingat tu je. Okey, soalan dia. Ismah. Tak, saya tak fokus dengan soalan dia tadi. Saya tak fokus lah cerita dia. Okey, tadi kan okey, soalan dia. Kan awak cakap dia main on off kan iPhone tu kan. Saya nak tahu yang on off tu betul atau tidak cerita dia. Betul. Okay, start. Okey, dia penipu. Sebab kau tanya on off, kau tak tanya play pause. Ya, dia ada main play pause. Apa lah tu? Sama lah tu memang lah. Sebab kau dapat sangat kau tipu kan situ. Tapi kalau cerita ni betul lah sebab mungkin sebab kita punya cerita ni bukan kita tak ingat sangat. Kita ingat je cuma mungkin ada silap. Okay lah. Ni ke. Saya mengaku cerita saya tadi adalah cerita pacai lah. Kena lah kan tajuk. Kau suka boleh lampak you benda tu? Still boleh nampak. So apa-apa dia bukan selalu boleh nampak pun. Dia kadang-kadang kalau benda yang kita boleh nampak ni sebenarnya kita just ignore je lah benda tu. Itu pun tak tahu. Buat tak tahu je lah sebab walaupun kita ada kelebihan boleh nampak benda tu,
Tapi yelah, ignore je benda. Awak ni suka jawab berlebih betul lah. Awak jangan potong host. Host tak cakap apa-apa lagi, jangan potong dia. So nampak tu lah pengalaman seram semua lah. Daripada Isma, Aiman, aku, Fendi, Ejan nampak menipu lah Paypal tadi kan. Mana ada semua Tak, jarang tau. Orang selalu main lampu je. Tuk. Betul. Macam mana lah hantu tu pandai buka iPhone. Dia sama kat WhatsApp lagi mesej aku. Wow. So aku rasa itu je lah episod untuk kali ni kan. Ya. So kita teruskan ke segmen terakhir. Aku rasa untuk Fendi lah. Aku nak pilih kau kata-kata hikmah. So kata-kata hikmah. Sebab Mana kamera Fendi? okay. Oh nak tengok muka handsome kau. Hey, aku handsome kan? Kita bagi silent moment kat Fendi. Rapat sikit dengan Aiman. Okay. Rapat sikit. So kata-kata hikmah aku, dalam gelap yang paling pekat bukan makhluk yang paling menakutkan, tapi ketakutan dalam diri sendiri yang paling berbahaya. Damn. Dalam tu, dalam. Dia punya dalam tu kan sampai aku tak fokus sama dia tu. Dia macam tiba-tiba macam Tanya editor lah. Dalam tak? Dalam tak? Tak, bukan tanya editor, tanya soundman. Okay. Tanya So orang itulah kata-kata hikmah. kru Itu lah. je lah episod untuk kali ni. Kita Sekejap. apa Saya dia? nak cakap something sebab Oh boleh. Dua Terus. minggu lepas saya tak cakap benda ni. Okay teruskan. Tagline saya lah. Bukan tagline podcast, tagline saya. Telah producer ni lah. Big boss kita. Bismillah. Amin. I hate you, I miss you, I love you. Yeah. Tak cakap benda tu untuk 3 episod yang lepas. Oh. Tak cakap. Untuk Lupa. yang tu lah. Tiga-tiga tu sepatutnya ending saya nak cakap benda tu. So lepas ni saya akan cakap lah, I hate you, I miss you, I love you. Kita tunggu minggu depan pula kita shoot. Yang ada. Ya, benda tu akan saya wajib walaupun saya bukan host. Okay. So nantikan. Tunggu je Kita lah punya next kita episode. punya episod kali ni. Ya. Itu saja daripada kami. Bye. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.